Takkanlah kau nak suruh dia McDonald, takkanlah kau nak suruh dia Starbucks. Hari tu kita baca satu isu dia berkenaan dengan ada dua orang kuasa yang quote gambar menunjukkan orang ni tengah breastfeeding. Lepas tu dia tutup caption lah. Kalau aku jadi lelaki dia, aku malu lah. Kalau aku macam ni, aku macam gitulah. Dia menunjukkan perkara-perkara negatif lah berkenaan dengan wanita ni sedang breastfeed anaknya dalam coach train, okay? So aku terpanggil lah untuk menjawab isu ni. Sebab apa? Sebab korang kena tahu sebagai netizen, sebagai orang-orang dalam Malaysia ni, tak ada apa-apa undang-undang kita yang menghalang ibu-ibu untuk breastfeed anak dia dekat public, man. Tidak ada mana-mana undang-undang dekat dalam KTM ke, dalam Rapid ke, dalam mana-mana pengangkutan awam kita yang kata ibu-ibu yang sedang menyusu anak ni dilarang untuk menyusu anak dekat dalam public transport. There's no such thing, okay? Yang menjadikan aku pening ni, orang-orang netizen ni, aku ingatkan bila diorang tunjuk benda ni mengutuk mak ni, aku ingatkan ramai lah yang backup mak ni. Tapi bila aku tengok dalam komen ni, ramai juga yang menyokong kenyataan bongok daripada si Minah ni ataupun si Mamat ni. Sebab apa? Sebab bagi aku, breastfeed ni adalah perkara yang natural yang berlaku di antara seorang ibu dengan seorang anak. Dan benda ni bukanlah benda yang pelik, bukanlah benda yang janggal. Manusia dah buat untuk beribu tahun, man. Bukanlah benda yang pelik untuk kita saksikan berlaku di hadapan mata kita. Selagi mana wanita-wanita ini, kaum-kaum hawa ni, dia breastfeed anak-anak dia dalam keadaan yang sopan, tertutup, tidak mengganggu orang lain, kau biarkan je lah dia buat apa yang dia nak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila budak ni dah buat hal, budak ni dah lapar, dia dah meringis, satu train akan dengar budak ni nangis. Dalam keadaan tu lagilah kau akan rasa frustrated, lagilah kau akan rasa annoying. So kadang-kadang bila budak dah lapar, kau tak ada choice, kau kena bagilah dia makan. Dan baby ni makanan dia memang susu badan. Takkanlah kau nak suruh dia McDonald, takkanlah kau nak suruh dia Starbucks. Mestilah kau suruh dia susu badan. Dalam keadaan dia berada kau atas train, kau tengah travel, kau nak pergi cari susu kat mana selain daripada kau perah daripada badan kau sendirilah. So bila ada juga netizen-netizen yang bangang ni, yang tak faham tentang betapa naturalnya breastfeeding ni, yang lagi sakit hati ni, aku baca komen-komen ni, bukannya orang lelaki banyak okey je. Yang macam sialnya ramainya orang perempuan yang toksik gila babi kepada perkara breastfeeding ni. So kepada kaum hawa, korang teruskan je breastfeeding kepada mana-mana tempat yang korang selesa, asalkan korang buat dalam keadaan yang sopan, okey? Apa yang salah dalam transaksi ni adalah bila budak ni ambil gambar mak ni tengah susukan anak dia, buat caption tambah gepek-gepek, lepas tu undang orang untuk kutuk dia ni pula, menjadikan benda ni sebagai satu cyberbullying. Kalau akulah sebenarnya, aku dah lama buat report supaya budak ni yang buat kenyataannya malukan bini aku ni dapat kenakan tindakan, okey? So kepada brother yang mana menjadi suami lah kepada isteri, kepada wanita ini, aku minta stop interacting online. Kau pergi cari jalan dengan pihak berkuasa supaya orang yang buat kenyataan bodoh seperti ini, yang memalukan bini kau ni, mendapat keadilan yang sepatutnya, dihadapkan ke mahkamah untuk menjawab pertuduhan-pertuduhan yang ada. Macam-macam benda yang dia buat salamat, dia cyberbully. Lepas tu dia menyalahgunakan platform untuk mengutuk orang lain. Macam-macam kes boleh buat, okey? Dan kalau kau pergi pihak polis, aku rasa kes ni akan dilayan. So bila last aku tengok interaksi dekat dalam social media ni, berbelas ribu orang dah like benda ni dan view tak berapa ratus ribu tak. So kalau kita nak fikir pasal definition 233 menyalahgunakan platform, inilah salah satu konten yang memang terang-terang menyalahgunakan platform untuk mengundang orang lain untuk mencemooh individu lain secara atas talian, okey? Sedangkan kes orang komen pasal politik pun boleh siasat di bawah section 233, apatah lagi bila orang gunakan gambar orang lain mengundang orang lain untuk mengutuk. Ini memang clearly is not a very good thing to happen. Kita tak nak scene ni berlaku di mana cyberbullying menjadi norma. Aku harap orang yang melakukan perkara ini mendapat tindakan yang sewajarnya supaya tidak lagi orang lain menjadi mangsa kepada mulut puaka dia, okey?